Assalamualaikum, Abah Cukai di sini. Sebelum Abah Cukai meneruskan video, cuba anda semua baca notis dari pihak lembaga hasil ini. Notis ini sangat jelas menunjukkan bahawa pihak lembaga hasil sangat menitik beratkan pelantikan ejen cukai yang berlesen dan bertauliah. Pihak lembaga hasil sudah tidak lagi sewenang-wenangnya membenarkan pihak yang tidak bertauliah untuk mewakili pembayar cukai serta berurusan dengan mana-mana pegawai atau cawangan jabatan lembaga hasil. Abah Cukai sangat menyokong usaha pihak lembaga hasil tersebut. Ini kerana terdapat banyak ejen cukai palsu yang sering menabur janji bulan bintang kepada pembayar cukai. Akhirnya pembayar cukai yang dicekik dengan fee yang tinggi serta manipulasi akaun yang dibuat oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Ini belum lagi mengambil kira kesalahan dalam menyampaikan khidmat nasihat percukaian. Silap nasihat pembayar cukai yang terpaksa menanggung penalti itu nanti. Abah Cukai juga mencadangkan agar anda semua semak dahulu tauliah dan lesen ejen cukai sebelum sebarang pelantikan dibuat. Pastikan anda berurusan terus dengan ejen cukai berlesen supaya anda melantik orang yang tepat. Kepada ejen cukai bertauliah, sama-samalah kita menjaga profesion percukaian ini dengan sebaik-baiknya. Janganlah kerana sedikit lebihan pendapatan, anda jual penggunaan lesen ejen cukai anda kepada orang lain. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Ingat cukai, ingat Abah Cukai.